Tuan-tuan, takkanlah yang duduk berbaki 1 juta lebih ke 2 juta ada hari ini, daripada Jabaliyah sampai ke Rafah itu, takkanlah tak ada di kalangan mereka yang nak lawan balik dengan cara senjataan. Bila? Wallahualam. Lagu mana? Wallahualam. Kalau mereka dilakukan ethnic cleansing sungguh, terkeluar habis semua mereka. Pergi ke Mesir, pergi ke Jordan. Dia nak duduk diam gitu ke? Tak. Berlaku tak perlawanan berikutnya? Berlaku. Bila? Wallahualam. Lagu mana? Wallahualam. Tapi berlaku. Wajib berlaku. Tu yang kita kena faham. Dia sebenarnya adalah satu gerakan yang sentiasa akan muncul. Dan dia juga boleh mati. Not the issue. Okay? Dia pun sebelum ni tak ada. Dan sekarang ada. Sebelum 87 dia tak ada. Tapi cerita dia, nama dia Hamim Sim ke, Jim Halda ke, apa benda ke, cerita dia, gerakan ni gerakan perlawanan. Teroris tak teroris ni, Mahatma Gandhi tu dulu teroris, cap dia, British kata. Mahatma Gandhi teroris. Dr. Brody Helmi, teroris. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir, teroris. Siapa lagi? Nelson Mandela, teroris. Malah pemimpin-pemimpin Amerika itu pun yang menentang British, menentang Spain sebagainya, itu pun teroris. Cerita dia, siapa lawan penjajah memang akan dicap sebagai teroris. Okey, itu biasa untuk kita faham. Tak susah pun. Tetapi dalam konteks hari ini, saya kawan-kawan kadang ada dia bahas tak setuju metod gerakan tersebut dan sebagainya. Cerita dia tu bukan isu. Cerita dia mereka ni adalah reaction. Reactioner. Keluarga dibunuh, tanah dicuri, maka munculnya orang seperti Syekh Izzuddin Al-Qassam tahun 30-an. Kemudian hilang tak dia? Hilang. Gerakan dia hilang tak? Hilang. Muncullah pula Mufti Haji Amin Husaini bersama dengan brother dia Abdul Qadir Husaini. Lawan pula. Sebab apa mereka lawan? Sebab tanah mereka dicuri, keluarga mereka dibunuh. Mana dia Abdul Qadir Husaini? Tak ada dah. Mati, terbunuh. Dan gerakan-gerakan dia pun habis dah. Munculnya gerakan berikutnya tahun 50-an. Siapa dia? Dipimpin oleh Yasir Arafat. Dengan gerakan Fatah dia. Walaupun orang kata kat dia macam-macam, nak ceritanya dia melawan angkat senjata. Tahun 1956 daripada Mesir. Kemudian berubah pergi ke Jordan. Kemudian last kali pergi ke Lebanon sampai tahun 1979. 1982. Dia lawan habis dah. Lalu gerakan dia dimatikan. Sebab apa? Sebab teruk dia kena. Dengan peperangan saudara dan sebagainya di Lebanon itu, menyebabkan akhir sekali Lebanon buat perjanjian dengan rejim Zionis. Berakhir dia dihalau pergi ke Tunisia. Sampai lumpuh, tak ada senjata, tak ada apa dah. Maka barulah dia masuk kepada perjanjian Oslo. Jadi PLO, jadi Palestine Authority yang memerintah dengan cara yang lebih lunak dan sebagainya. Sebelum dia pergi cara yang lebih lunak tu, dia juga gerakan bersenjata. Pasal apa dia angkat senjata? Sebab dia dibunuh. Ni bukan orang curi dia punya basikal ke, dia punya apa. Orang curi tanah. Dia pergi nak pertahankan tanah, mereka dihalau. Nasib baik dihalau, yang dibunuh cukup banyak. Maka orang dibunuh mesti dia akan lawan dengan persenjataan. Itu biasa. Bila habis gerakan Fatah, dimusnahkan di Lebanon pada tahun 1982 itu, maka muncul lagi gerakan berikutnya yang 3 gerakan kita sebut tadi. Termasuklah Hamim Sim yang tuan-tuan sebut. 1987. Hamim Sim ni boleh mati tak? Boleh. Pemimpin dia pun mati ramai lah. Terbunuh banyak dah. Syahid banyak dah. Satu lagi saya nak cerita pasal syahid. Saya nak sembang dengan Ustaz Fuan tadi. Cerita orang syahid-syahid ni selingan lah Dr. Zlan. Saya bukan Ustaz. Sebab mereka cukup syarat. Yang duk berangan nak syahid, nak tu, nak ni, nak tulis, dia tak dapat. Betul tak Ustaz? Ada orang bom meletup dekat 3 kaki dari kaki dia. Tak mati. Sebab syarat tu tak cukup kat dia. Haniyah duduk dekat Tehran. Bom cari dia. Walaupun dia tak duduk dekat Medan. Sebab apa? Dia cukup syarat untuk dapat syahid. Sebab pengorbanan harta, pengorbanan segala macam dia dah buat. Okey, habis cerita kat situ. Jadi nak ceritanya, ada orang tanya macam mana masa depan dia, gerakan dia dan sebagainya. Memang boleh mati. Tetapi dengan matinya ataupun terkuburnya gerakan Hamim Sim, perlawanan bersenjata ni, ada lagi ke tak? Ada. 65,000 orang dah terbunuh yang rasmi. Campur dengan hilang dan sebagainya 100,000. Campurlah dua-dua tu. Yang cedera, hilang tanah, hilang tu, hilang ni. Tuan-tuan, takkanlah yang duduk berbaki 1 juta lebih ke 2 juta ada hari ini, daripada Jabaliyah sampai ke Rafah itu, takkanlah tak ada di kalangan mereka yang nak lawan balik dengan cara senjataan. Bila? Wallahualam. Lagu mana? Wallahualam. Kalau mereka dilakukan ethnic cleansing sungguh, terkeluar habis semua mereka. Pergi ke Mesir, pergi ke Jordan.
Dia nak duduk diam gitu ke? Tak. Berlaku tak perlawanan berikutnya? Berlaku. Bila? Wallahualam. Lagu mana? Wallahualam. Tapi berlaku. Wajib berlaku. Tu yang kita kena faham. Bukan nak cerita dari segi spiritual ke dalaman sangat. Tak. Gerakan perlawanan tu tetap akan berlaku. Benda ni dipercayai oleh orang bukan Islam. Pasal tu orang macam Greta Thunberg, orang seperti Yasmin, Kristian Yasmin tu, orang seperti Tiago, warga negara Brazil, 3 kepala yang mengetuai flotilla ni, bersama dengan Nadir, satu-satunya Muslim di kalangan 5 yang terbesar di Sumut tu. Hak lain tu semua Kristian, tuan-tuan. Pasal apa dia sanggup duduk atas kapal ni yang risikonya bukan sekadar kena tangkap. Maybe Marmara terbunuh 10 orang atau maybe Marmara. Ada tak dalam kepala orang macam Greta Thunberg tu, mereka juga akan berdepan dengan risiko yang sama? Ada. Tapi tu bukan cerita dia. Sebab mereka tahu darah-darah mereka yang mereka bakal tumpahkan nanti boleh jadi jenazah mereka yang bakal dikebumikan di tanah tersebut seumpama jenazah Abu Ayyub Al-Ansari yang akan menjadi saksi kepada tentera-tentera pembebasan yang akan datang membebaskan bumi tersebut tiba masanya satu hari nanti. Tapi kalau mereka tak buat hari ini, maka berikutnya tak akan berlaku generasi berikutnya. Jadi apa cerita pun gerakan dia nama Hamim Sim ke, Jim Haldal ke, Fatah ke, apa benda ke, itu secondary. Bukan benda yang terlalu besar bagi saya. Sebab apa? Tetap akan berlaku perlawanan. Saya nak sekalikan soalan tu tadi dengan apa yang disebut oleh Tuan Haji tadi. Tuan Haji ke Doktor, Datuk, Datuk Seri, saya tak tahu. Gaya macam Datuk Seri muka tu. Kan? Dengan phone dia sampai 2. Duit confirm banyak Tuan Haji ni. Oh. Ya. Dia nak trade saham US. Baru buka pukul 9. Okey. Tak, dia nak cerita je. Saya nak balik tadi. Tuan-tuan, 157 buah negara dekat PBB yang bagi undian kemarin ni tuan-tuan adalah 81%. And balance 19% bukan menyokong rejim tersebut. Yang sokong 10 negara je. 10 negara tu pun cukup sifat sebagai negara adalah Amerika, Argentina, negara haram tu sendiri, Czech Republic, Hungary. 5 lagi tu pulau-pulau hak lepas 20 tahun, 30 tahun lagi tenggelam. Duduk kat Pacific Island. Nauru lah apa segala macam tu dengan climate change ni, dengan global warming ni, esok dia tenggelam, dia hilang. Itu pun kena ugut apa-apa tak tahu. Itu nak cerita dia. Dan 10 negara ASEAN konsisten. Ya. Pengundian pertama pada November 2023 supaya didesak Israel hentikan serangan terhadap Gaza itu diundi oleh 8 negara ASEAN. Yang tak mengundi waktu itu Filipin dengan Cambodia kalau tak silap saya. Cambodia tak undi, bukan undi menyokong belah sana, tak. Kemudian pengundian berikutnya Januari, kemudian Mac dan banyak lagi lah. 6-7 kali semua 10 negara ASEAN bersama. Singapura, orang pertikai ke Singapura. Singapura satu-satunya negara ASEAN yang join airborne. 2 kali dia join Jordan Air Force. Bagi bantuan daripada udara. Dia hantar 2 doktor tentera dia duduk dekat sepadan Rafah untuk duduk dalam hospital lapangan UAE. Dia kata tak padan. Padan ke tak padan, 77 tahun ni berlaku tak situasi sebegini? Tak berlaku. Berlaku tak situasi tentera Itali pergi hantar Navy dia iring flotilla? Tak berlaku. Ini berlaku pada zaman ini. Bukan kita cerita Rusia saja, bukan cerita China saja, Iran ke, Yaman ke, apa ke. Cerita dia perubahan sedang berlaku di dunia pada ketika ini. Tapi pokoknya, kita tu duduk kat mana? Tak ada keperanan kita. Kita duduk bahas, duduk cerita ni negara. Negara ni cerita dia orang politik. Nama dia raja ke, Perdana Menteri ke, Presiden ke, itu mereka. Lalu kita ni ada tak kerja kita kena buat? Ada. Ada tak kemampuan yang kita boleh buat? Ada. Sebab apa negara-negara tadi ditakuti? Saya ambil contoh Iran. Saya tulis banyak sini dalam bab 9, bab 9, bab 10 gitu tuan-tuan boleh baca. Ini cetakan terbaru, baru keluar kilang pukul 12 tengah hari tadi. Lebih besar tulisan dia. Siapa yang nak ambil dekat TikTok, tulisan terbaru. Lagi besar, tak payah pakai spek mata pun boleh baca bagi yang tak rabun. Yang buta pakai spek mata pun tak nampak. Saya nak ceritanya, tuan-tuan, tumpuan pembunuhan di Iran ini, bukan dia bunuh tentera, tak. The first day of war, 12 Jun, yang mula-mula dibunuh ialah 7 orang saintis. Itu cerita dia. Sebelum pada tu, 2010 ada pembunuhan saintis. 2011 ada pembunuhan saintis dia. Paling teruk 2018 ke 2020. 2020 dia bunuh ketua saintis nuklear Iran. Dibunuh. Israel bunuh. Dia tumpu bunuh ilmuwan. Di tahun yang sama, Dr. Fadhi dibunuh di Gombak. Satu orang Palestin. Pensyarah di UniKL. PhD dalam bidang electrical engineering. Dia memberi tumpuan membunuh ilmuwan-ilmuwan kerana dia tahu ilmuwan inilah yang akan menguatkan
sesebuah negara yang kelak akan membahayakan dia bagi dia. Itulah kita pada hari ini. Cerita dia untuk kita bina kekuatan, letak kat diri kita. Macam hari ini, duk bahas. OIC pun tak guna. Pasal apa tak guna? Dia buat keputusan sampai 192 negara sokong pun. 92 tak lah. 191 negara sokong. Tiba-tiba 2 negara je tak sokong. Negara rejim Zionis ini dengan Amerika. Amerika guna veto, maka tak guna pun benda tu, keputusan tu. Kita duk kata macam tu. Kita pun kata tak guna PBB tu. Kita pula kata lagi OIC pun tak guna. ASEAN pun tak guna. Cerita kita semua benda tak guna. Pasal apa semua benda tu tak guna? Pasal apa semua benda tu tak berkesan? Kerana ahli-ahli juga tidak berkesan. Pasal apa dia tak berkesan? Kerana lemah. Contoh tuan-tuan sebut OIC. Duk bahas dekat Doha, Qatar, mesyuarat sampai 1 hari. Apa benda tindakan pun tak ada, duk kecam saja. Kita pun tak tahulah tuan-tuan, mesyuarat tu mesyuarat yang terbuka. Takkanlah strategi mereka bahas secara terbuka. Adalah mereka bincang. Pakistan dengan Saudi. Tuan Haji sebut tadi. Turki dengan Qatar. Dengan negara lain. Ada lagi di bawah tu yang kita tak tahulah. Takkanlah hak mesyuarat, hak live kita boleh dengar, duk bincang macam mana nak hancurkan rejim Zion. Takkan kot jadi macam tu. Tapi tak apa. Kita terimalah kata lemah. Bila kita kata OIC lemah, maknanya kita kata kat kita juga. OIC itu pendatang apa? OIC itu datang apa? Meja, kursi, kereta. Kalau lah OIC itu kereta, lemah, tak buang, beli kereta baru. Sekarang ni OIC itu bukan kereta. OIC itu pertubuhan yang menggabungkan negara-negara. Kalau kata OIC lemah, maknanya negara-negara yang ada dalam tu lemah. Siapa negara tu? 56 buah negara. Namanya Turki, namanya Iran, namanya Saudi, namanya Somalia, namanya Malaysia juga. Maknanya bila kata OIC lemah, kita pun kata dekat negara kita lemah. Sebab we are one of the member to OIC. Dia OIC itu bukan kuih lapis. Bukan kereta. Dia pertubuhan menggabungkan negara. Bila pertubuhan tu lemah, maknanya negara dalam dia lemah. Pasal apa negara dia dalam lemah sampai tak boleh nak lawan ni? Tak sedap kata kat negara mana? Sama. Pasal apa negara dia lemah? Sebab rakyat dia pun lemah. Pasal apa lemah? Kerja kita cari duit bagi dekat orang. Sebab kita tak ada apa. iPhone beli dekat orang, Samsung beli dekat orang. Contohlah. Pokok getah kita tanam, tayar beli daripada Korea. Contohlah. Jadi nak ceritanya betapa luas untuk kita buat pembebasan ini, pada kita ada tanggungjawab. Untuk kita juga bina kekuatan. Masing-masing tuntut ilmu. Yang ada anak, suruh belajar. Bukan duk main, bukan duk main menentang ni. Bukan duk main phone, main game saja. Mainlah nak main pun. Tapi cerita dia, ilmu. Bila ada penguasaan ilmu, kekuatan ilmu, kita menguasai. Apa bidang sekalipun. Dengan kita menguasai ilmu, maka kita akan menguasai dunia. Saya dengar, minta maaf. Tuan-tuan kat sini ada pelbagai. Satu perkara, tafsir Quran, saya minat sangat tafsir. Tok Guru jadi. Dia terjemahkan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi ni. Jadi ustaz lah pula, Doktor. Tak apa, boleh. Tuan-tuan tak tutup mic ni, saya tak berhenti. Saya tak kira. Minta maaf, Ustaz. Okey. Mukjizat dia dikatakan yang diturun kepada setiap Nabi ni adalah berasaskan kepada cabaran kepada umat Nabi tersebut. Ada Nabi berdepan dengan sihir, maka dia boleh lawan dengan sihir. Ada berdepan dengan fizikal punya, itu maka dia boleh lembutkan besi, macam-macam. Maka umat Muhammad SAW, apa dia punya cabaran dia? Cabaran zaman ini adalah cabaran ilmu. Apa mukjizat yang diberikan kepada Nabi? Mukjizat Quran. Banyaklah belah bulan lah apa tu cerita tu kita tak boleh buat. Boleh kat Nabi saja. Tapi yang Nabi tinggalkan apa dia? Quran. Apa dia makna Quran? Itu adalah mukjizat ilmu. Ilmu tu kalau kita terjemah dalam lagi maksud dia apa? Sains. Bukanlah cerita sains tu fizik, kimia, bio saja. Tak. Apa dia benda bersifat sains? Benda bersifat saintifik ini adalah benda yang empirical. Benda yang terbukti, bukan benda emosi. Bukan benda dok seronok-seronok. Sekarang ni dok main TikTok, main segala macam benda tu, dengar orang cerita tu, orang viral ni semua nak buat semangat. Ataupun nak bagi lumpuh semangat. Itu bukan sains. Sains adalah benda yang ada faktanya, ada datanya, ada kajiannya. Maka dia bagi tahu bila mukjizat tu mukjizat ilmu, bangsa mana di kalangan umat Muhammad mutakhir zaman ini yang menguasai ilmu, maka dia menguasai dunia. Hari ini bolehlah dekat puak-puak tu. Sebab puak-puak tu yang menguasai ilmu. Pergi dalam bidang sains, dia yang paling terror. Pergi dalam bidang sains sosial, politik dan sebagainya, puak dia yang paling terror. Sebab itulah walaupun kelompok dia sedikit,
ya, bangsa ini, tapi dia menguasai Amerika, dia menguasai Britain, dia menguasai dunia yang ada pada hari ini sebab penguasaan ilmu. Tapi sejak azali ke mereka itu begitu? Tidak. Bangsa yang berdepan dengan saudara-saudara kita di Gaza ini, mereka ini juga pernah ada zaman kejahilan mereka, bodoh dungu mereka. Zaman lupa mereka ada. Waktu mereka ikut Nabi Musa, Nabi Musa tinggal mereka berapa hari ya? Dia lupa. Dia berdepan dengan Nabi-Nabi dia daripada Bani Israel. Banyak lagi. Dia bunuh Nabi dia, dia lawan Nabi dia. Ada tak zaman alpa dia? Ada. Ada tak zaman dungu dia? Ada. Macam mana alpanya, macam mana terhiburnya orang kita dengan benda-benda yang tak menguatkan kita hari ini. Cerita dia bangsa Yahudi itu pun pernah berdepan dengan situasi yang sama. Tetapi bila teruk sangat mereka berdepan dengan situasi yang susah itu, mereka bangkit dengan ilmu sehingga mereka menguasai. Dan hari ini mereka menjadi orang yang berkuasa di dunia. Akan tiba masanya mereka juga akan berada di bawah. Itu bukan ceritanya. Ceritanya mereka cukup syarat dah untuk jatuh ke bawah. Sebab apa? Mereka guna ilmu yang mereka ada tadi, kekuatan yang mereka ada tadi untuk buat zalim pada orang. Curi tanah orang, bunuh orang. Isunya ialah kita bila kita nak bina kekuatan kita. Bukan duk maki OIC. Sebab maki OIC sama dengan maki negara sendiri, sama dengan maki diri sendiri. Pasal apa? Hang pun tak buat apa-apa pun nak kuatkan negara. Bukan tunggu Anwar Ibrahim ke, Mahyudin Yassin ke, siapa ke. Bukan tunggu dia. Dia buat kerja dia. Dia ketua negara, orang angkat dah dia jadi pemimpin. Kita pun ada kerja yang kita kena buat. Walaupun kita kata, itu cerita panjang. Amboi nak cerita pendek. Semua benda kita nak cerita pendek. Nak hari ni, tidur bangun pagi esok, Gaza dibebaskan. Mana boleh? Mana boleh? Jadi benda tu ada tugas pada kita masing-masing. Untuk perkuatkan diri kita, untuk perkukuhkan kita punya bangsa, agama dan sebagainya. Supaya bila kita menguasai, maka barulah kita berada di atas. Bukan jadi bangsa yang tertindas. Saya nak sikit tutup Dr. Azlan Al-Hui. Al-Yunan. Azlan Al-Yunan. Saya tengok sungguh, saya tak melawak, bukan nak kata kat dia, muka dia sebiji muka Muslim Yunan. Bangsa Cheng Ho. Sungguh. Dia yang ramai Muslim tu Hui, bukan apa Uyghur yang di Xinjiang tu, bukan. Hui paling ramai. Hui ni duk makan mi tarik tu. Dr. Fahni dia makan mi tarik. Boleh belajar lah tu. Okey, saya nak cerita last sikit tuan-tuan. Dekat mana? Tak ingat dah duk hui tadi. Jadi kita simpulkan saja tuan-tuan. Saya cerita. Saya satu orang profesor saya, tempat lain saya dah cerita dah bagaimana dia cerita era negara yang dahulunya tertindas, dizalimi, dibunuh, dirogol, tanah dicuri, Hong Kong dekat 100 tahun dicuri oleh British. Banyak lagi lah cerita dia. Tiba-tiba hari ini bangkit jadi kuasa macam ni. Dia tak tiba-tiba, tak ada istilah tiba-tiba. Not in one day, bukan satu malam mimpi esok dah bebas, tak. Cerita dia kerja keras. Dia kata tahun 80-an, kerana pada era Mao dan sebagainya mereka tertutup. Kemudian bila naik Deng Xiaoping, dia buka negara dia, barulah karya-karya banyak masuk dalam negara dia. Buku-buku baru masuk dalam negara dia. Dia kata lapis-lapis ayah dia dulu, ni saya punya profesor beritahu, lapis-lapis ayah dia tahun 80-an, dia kata bila buku dah mula masuk dalam Cina secara terbuka, dia kata mereka cari buku ni macam orang lapar nasi. Cari buku nak baca macam orang lapar nasi. Faham tak bahasa Inggeris, bahasa Arab? Tak faham. Ambil kamus, sepatah. Tu generasi 80-an. Pasal apa? Mereka kata tak ada jalan lain. Nak kembali duduk di atas, perlu dengan ilmu. Nak kembali kepada ilmu, perlu dengan pembacaan. Salah satu daripadanya. Dan pelbagai lagi lah. Jadi mereka tumpu kepada pencarian, pembacaan dan sebagainya. Tahun 90-an, negara ada duit sikit, hantar pergi kat Harvard, MIT dan sebagainya. Ini adalah generasi ketiga yang lahir daripada pengorbanan generasi pertama yang pulun sungguh cari ilmu. Pulun sungguh nak kuasai ilmu. Barulah selepas 80 tahun berakhirnya perang dunia kedua, hari ini mereka jadi kuasa ekonomi, kuasa ketenteraan. Antara yang terbesar di dunia. Jadi cerita dia bukan tak ada jalan, ada jalan. Cerita dia bukan tunggu, buat. Cerita dia apa? Bukan maki, buat. Sebab apa? Maki OIC sama dengan maki diri sendiri. Maki PBB sama dengan maki diri sendiri. Wallahualam. Takut Ustaz pegang Ahmad. Bukan tak apa. Saya nak baca ni, ada satu komen kat bawah ni. Arisa. Mendengar Tuan Nasai bercakap darah tinggi Ambo naik. Semangat betul. Okey, baik. Ni ada komen dalam Facebook. Okey, sebab nanti dia orang cakap tak aci, tak adil. Sebab orang perempuan tak tanya. Okey, so kita buka lalas untuk muslimat lah. Kalau ada nak tanya soalan. Kalau ada. Ada muslimat, ada soalan nak tanya. Cikgu Gayah tak ada soalan. Ada, nampak?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua soalan. Soalan yang pertama, adakah kemungkinan satu hari nanti Israel akan mengiktiraf kemerdekaan Palestin? Soalan yang kedua, sejauh manakah peranan negara-negara Islam, terutamanya negara-negara Arab dalam isu Palestin? Terima kasih. Bagus soalan tu, sama-sama. Patut sama-sama dulu kan. Ada lagi? Dua soalan terus tadi. Okey. Boleh, Ustaz? Soalan tu saya modify sikit. Adakah rejim Zion itu akan mengiktiraf? Semua benda boleh berlaku. Tapi saya nak ceritanya apa? Tuan dia adalah Amerika. Saya modify sikit soalan tu. Adakah tiba masanya Amerika akan mengiktiraf Palestin? Adakah tiba masanya Amerika akan bersama perjuangan pembebasan Palestin ini? Wajib ada. Tahu pasal apa? Dia bila mana dunia berlaku kebangkitan, gelombang menuju ke situ, dia pun nak jadi hero macam tu jugalah. Dia dah tak boleh dah. Sebab dia selama-lamanya nak jadi hero. Sebab sejarah tu dah berlaku. British yang masuk menjajah tanah Melayu. British yang samalah konon-kononnya dia lah perjuangkan nak bagi kemerdekaan kat tanah Melayu. Dia lah bantu pejuang-pejuang kemerdekaan ni nak lawan dengan hak duk masuk Jepun lah, komunis lah, kononnya. Walhal hak mula jajah tadi dia. Dia macam tu juga sebenarnya. Jadi Amerika tu pun begitu. Ya. Last kali dia yang nak jadi hero-nya. Dia lah kononnya yang membebaskan. Dengar ucapan Donald Trump hari ni kemarin di PBB. Kita mendesak dihentikan peperangan ini kerana dah terlalu lama dah perang ni berlaku. Hang nak desak apa benda hang yang bagi senjata. Tapi nak ceritanya lagi boleh wayang, dia wayang. Sebab itulah kita katakan, kita tak tahu last kali nak jadi macam mana. Pokoknya menang tak? Tiba masa menang. Cara dia lagu mana? Boleh jadi daripada dia sendiri. Sebab apa? Dia dah tak boleh dah. Sebab dia nak jadi polis dunia. Dia nak jadi cikgu dunia. Dah 80 tahun dah dia jadi cikgu dunia. Dunia ni semua kena ikut dia. Terutama lepas pada berakhirnya Perang Dingin. 1989. Dia satu-satunya kuasa besar dunia. Dia ajar kita demokrasi. Dia ajar kita hak asasi manusia. Dia ajar kita segala macam mak nenek dia ajar kita lah. Ekonomi, liberal ekonomi. Semua orang pakai ikut dia. Bila semua orang ikut dia, hari ni dia tak nak ikut apa benda yang dia ajar. Dia ajar hak asasi manusia. Tiba-tiba dia menyokong rejim yang melakukan genocide. Dia ajar hak asasi manusia. Tiba-tiba dia hari ini menyokong rejim yang membunuh kanak-kanak. Hak asasi manusia apa benda? Dia mengajar demokrasi. Tiba-tiba dia tak patuh kepada kehendak 157 buah negara. Dulu dia boleh tipu dekat Vietnam sebab tidak ada TikTok. Dulu dia boleh tipu dekat Iraq dan juga Afghanistan. Sebab apa? Sebab media tak lagi dikuasai sebagaimana pada hari ini. Hari ini orang tengok secara live. Siapa yang buat live itu? Bukan sekadar orang-orang di Palestin. Tetapi doktor-doktor daripada Norway, doktor daripada Sweden, doktor daripada Perancis, doktor daripada Australia, doktor daripada Amerika sendiri yang berkhidmat di hospital-hospital yang ada di Gaza. Orang mereka tengok secara live. Menyebabkan hari ini, hang ajar kami hak asasi manusia, ajar kami demokrasi, tiba-tiba hang tak buat apa yang hang ajar tersebut. Jadi macam mana nak jadi kami punya cikgu? Kami nak pakai orang lain pula jadi cikgu. Bahasa mudah dia. Jadi, bila dunia dah mula tidak yakin dengan dia, maka lambat laun dia akan berdepan dengan fasa-fasa kelemahan dia. Dan inilah yang sedang berlaku pada hari ini. Orang cerita pasal BRICS, orang cerita pasal Belt and Road dan macam-macam. Ni ceritanya apa? Ceritanya negara yang ada kat dunia ni dah mula hilang keyakinan kepada Amerika. Sebab apa? Sebab dia tak buat benda yang dia ajar. Dia ajar kita liberalisasi ekonomi, free trade dan sebagainya. Tiba-tiba hari ini dia kenakan tarif tinggi. Sebab apa? Nak halang kita. Dulu dia nak menega dengan negara kita. Lalu ni kita nak menega dengan negara dia, tak boleh pula dah. Dia kena tarif tinggi-tinggi. Dulu dia ajar kita. Lalu ni dia tak buat benda yang dia ajar. Dulu dia kata, Mao Zedong ataupun China, komunis, tertutup. Dia kata Rusia, komunis, tertutup. Hari ini sebenarnya Rusia komunis ke Amerika komunis? Sebab dia tertutup. Dia langgar hak asasi manusia. Dah jadi terbalik begitu. Jadi bila jadi begitu, lambat laun, bukan lambat laun, dah berlaku. Hari ini dia attack kesatuan Eropah, kenakan tarif. Dia kenakan tarif juga kepada Kanada, Mexico dan sebagainya. Itu semua kawan dia. Dia tangkap pekerja-pekerja daripada Korea Selatan. Dan Korea Selatan itu sekutu dia.
Semua tu akan menghilangkan keyakinan kepada dia. Bila dia dah lemah, dia nak bertahan balik, dia nak jadi kuasa besar juga. Maka bila mana arus itu menyokong Palestin, maka Amerika lah yang akan duduk depan sekali. Kami juga Palestin. Itulah yang difahami oleh Netanyahu. Bukan makcik je, Puan Hajah saja. Soalan Puan Hajah tu ada dalam kepala Benjamin Netanyahu. Lah sungguh tuan-tuan. Sungguh. Sebab itulah dia tak nak hentikan perang ni. Tuan-tuan tahu tak, perang ni bukan peperangan yang dikehendaki oleh rakyat majoriti di Israel. Tak. Rakyat mereka minta hentikan perang. Dan perang ni bukan dikehendaki oleh tentera IDF tu sendiri. Tak. Panglima dia yang lepas dah letak jawatan pun tak setuju perang diteruskan. Panglima yang baru, nama dia Eyal Zamil, pun mengatakan yang mereka masuk ke Gaza City nak tawan sepenuhnya hari ini. Tak boleh, dia kata. Bahaya, susah. Tapi bila arahan, buat jugalah. Tapi setuju? Tak setuju. Perang ni siapa nak? Netanyahu nak. Why Netanyahu nak perang ni berterusan? Non-stop. Supaya tuh panjang. Supaya dia tak jatuh. Kenapa dia takut jatuh? Sebab dia ada kes. Dalam negeri dia ada kes. Rasuah lah segala macam. Cerita dia mencuri. Jahat. Dia takut dalam negeri. Yang dia paling takut bukan penjara dalam negeri. Bila mana dia jatuh, waktu tu bukan Donald Trump tolong sambut dia, buat bagi perlindungan kat Amerika. Dia pun jejak sekali. Dia kata, memang kau kata dah. Aku runding lama dah dengan dia, suruh berhenti perang, dia tak mau. Amerika tolong hantar dia pergi ICC untuk ditangkap. Tak, betul. Benda ni ada dalam kepala dia. Sebab dia pun tak percaya Amerika akan menyelamatkan dia. Kalau dia dah terlalu hudoh, walaupun dulu kawan lah. Muka cantik, semua orang nak kawan. Tapi hari ni muka dah hudoh. Dah lah muka dia hudoh. Kemudian bau dia busuk. Kemudian berpenyakit. Siapa nak kawan? Hak dulu kawan dia, tolong angkat dia, bagi senjata dekat dia pun. Bila mana dia nak jatuh esok, kawan tu lah duduk depan sekali, pegang pam racun, duduk tala racun dekat muka dia. That's the reality. Walaupun saya bagi ini sekadar, apa kita panggil istilahnya? Metafora ke apa benda ke, contoh lah. Tapi itu cerita dia. Soalan Puan Hajah tadi bukan soalan biasa-biasa. Soalan tu ada dalam kepala Netanyahu. Dia tahu dah, sebab tu dia tak hentikan perang. Sebab apa? Sebab yang mulakan khianat dia bukan Turki, bukan UAE, bukan Saudi, bukan Britain, bukan Perancis macam hari ni. Amerika sendiri yang mulakan khianat dia. Amerika duduk depan dah. Merdeka Palestin. Bapak dia. Tapi itu dia akan buat. Soalan kedua tu kita ingat. Ada, tak apa, kita ambil satu soalan daripada online. Okey, Tuan, mohon bertanya kenapa negara Arab Islam masih lagi berpihak pada setan Amerika Israel padahal banyak kelebihan ada pada negara-negara Arab. Okey, kenapa masih lagi berikan sokongan pada? Okey, sejarah dia panjang. Kalau nak cerita sejarah, kalau nak salahkan pun panjang. Banyak orang bersalah. Bila mana jatuhnya Ottoman Empire dulu, ataupun disebut sebagai kerajaan Osmania, ya, di atas bantuan yang mereka berikan kepada British untuk take over negara-negara Arab ataupun negara-negara yang berada di Middle East itu. Akhir sekali tanah itu dipecah-pecahkan jadi pelbagai negara. Bila berjaya jatuh ke Osmania, maka yang bantu itu pun tak diberi negara tersebut. Ya, iaitu Sharif Hussein. Panjanglah cerita dia, keturunan dia hari ini Raja Jordan ada pada hari ini. Jadi nak ceritanya, mereka berada dalam suasana yang lemah ketika mana negara mereka ditubuhkan. British dengan Perancis jadi pemenang. Dan masa itu mereka miskin. Jadi mereka bergantung kepada British nak bina negara. Berikutnya bergantung kepada Amerika. Jadi nak ceritanya pergantungan kepada Amerika ni bukan tahun 2025. Daripada 1920, 1923, 1917, 1915 lagi mereka bergantung kepada Amerika. Lemah. Jadi nak ceritanya kat situ. Itu yang pertama. Yang keduanya, sampai ke era ini. Sampai ke era ini, kesedaran tu ada tak? Ada. Disebabkan Sharif Hussein dulu tolong British jatuhkan Osmania, kita nak salah King Abdullah Jordan II hari ini ke? Disebabkan Bani Saud pula, King Abdul Aziz bin Saud, ya, juga berpakat dengan British, lawan pula dengan Sharif Hussein, akhir sekali dapat Mekah Madinah kat dia. Adakah nak disalahkan kepada bin Salman pada hari ini? Cerita salah menyalah ni tak selesai. Lemah tak mereka? Lemah. Sebab apa? Sebab kebergantungan yang terlalu lama kepada kuasa barat. Silap tak dulu? Silap. Silap tak pada hari ini? Takkanlah sampai hari ini kita nak menyilapkan, nak menyalahkan. Tetapi ceritanya, ada tak petunjuk-petunjuk kesedaran sesama mereka pada hari ini? Ada. Bagus soalan tu tadi. Puan Hajah pun tanya soalan yang sama tadi sebenarnya.
Tuan-tuan, saya nak cerita fasa hari ni sebab saya sebut dia tak habis yang soalan kedua tadi. Fasa hari ni ialah fasa yang tak pernah berlaku sebelum pada ni. Waktu Arab bangkit melawan rejim Zionis ini, perang 1948, perang 1956, tahun 1963, 67 dan perang 1973. 4 kali perang besar ini, Saudi terlibat tak? Terlibat. Ada hantar tentera tak? Ada. Mati tak? Mati beribu juga tentera Saudi di Palestin. Dalam peperangan, 4 kali peperangan tersebut. Walaupun dia bukan major tentera, tak. Paling besar adalah Mesir. Yang kedua adalah Syria. Ya? Arab lawan. Waktu tu pula, hak yang bukan Arab, Iran dan Turki bersama dengan Israel. Lepas tahun 79, Iran pula lawan. Dengan proksi-proksi dia yang banyak tadi. Ramai tak setuju lah kata dia Syiah. Syiah tak Syiah, dia lawan. Orang kata berlakon. Betul lah berlakon. Baru ni perang 12 hari tu, dekat Iran tu mati 1000 orang lebih. Berlakon 1000 orang lebih tu. Ya? Tunggu bulan 1 nanti hidup balik. Sebab orang Iran ni sejarah dia ada 2 nyawa. Mati boleh berlakon tuan-tuan, orang kata. Hak dia Syiah, Syiah. Ha? Bukan kita suruh kita jadi Syiah. Siapa suruh pergi ikut Syiah? Nak ceritanya, bila Iran lawan dan proksi-proksi non-state actor ni lawan, Arab pula lagi kawan dengan Israel. Tapi hari ini, sejak tahun 2023, bulan Mac, bila mana Iran dan Saudi buat perjanjian damai. Ya? Hentikan konflik sesama mereka, sambung balik hubungan, itulah perkara yang paling Israel tak mahu. Dan sejak daripada itu sampai ke hari ini, wujudnya perbincangan sesama mereka. Dah mula ada dah perbincangan, dah mula ada dah kerjasama. Setidaknya, bila Iran kena serang dengan Israel baru-baru ini, Saudi, UAE dan sebagainya, duduk pada Iran. Menyatakan sokongan, menyatakan dan sebagainya. Kita kata tak cukup menyatakan sokongan. Dah Tuhan nak suruh kata apa? Ya? Amerika dedahkan lepas perang. Dia minta pada Saudi, bagi dia punya sistem pertahanan udara yang dibeli pada Amerika itu, kepada Israel guna dulu. Sebab Israel dah nak habis dah dia punya Iron Dome lah, segala macam lah. Dah nak habis dah. Minta Saudi. Saudi kita tak nak. Dia tak nak bantu rejim tersebut untuk lawan dengan Iran. Okey tak tu? Okey lah. Cukup tak? Memang tak cukup. Tapi nak ceritanya, ketika mana 30 tahun Arab lawan dengan Israel, bukan Arab bersama dengan Israel. Bila bukan Arab pula lawan Israel, Arab bersama dengan Israel. Tetapi hari ini, Arab dan bukan Arab yang ada di Middle East itu, mereka dah mula berada dalam situasi semakin bersatu. Cukup tak? Belum cukup. Tetapi itu adalah permulaan yang baik. Berbanding dengan era-era yang lalu. Yang kita cukup yakin. Dengan kesedaran mereka ada, dengan Qatar kena pada hari ini. Mereka sedar, bukan tak sedar. Jangan kita kata mereka tu tolol, ransum, sampai tak arti. Tak sedar. Tetapi dengan kekuatan yang ada, tahap kekuatan yang ada tu, dia tak mampu nak berdepan secara langsung lagi dengan Amerika. Tapi dia buat sesuatu tak? Buat sesuatu di bawah. Setidaknya dulu dia merasakan bahawa ancaman itu hanyalah untuk Palestin. Ancaman itu untuk negara yang sempadan, Syria, Lebanon. Dia tak rasa negara dia akan berdepan dengan ancaman. Sebab dia baik dengan Amerika. Pangkalan tentera Amerika ada dekat Qatar. Tiba-tiba bila Qatar pun diserang, dia kata tak boleh jadi. Tiba masa kita pula diserang. Jordan pun kata benda yang sama. Saudi pun dok rasa benda yang sama. Sebab Qatar dah kena benda yang sama. Maka mereka nak bergantung lagi pada kuasa besar tu? Tak, saya yakin. Tapi mereka sebut tak? Tak sebut lah. Mereka buat sesuatu tak? Mereka buat sesuatu untuk bina kekuatan negara masing-masing. Setidaknya hari ini, negara-negara Arab dari sudut ekonomi tidak lagi bergantung kepada kuasa barat. Tak lagi bergantung kepada kuasa barat. Dulu negara yang kaya dengan minyak ni, Arab, Iran dan juga Iraq yang ada keliling itu, pembeli utama mereka adalah daripada barat. Hari ini pembeli minyak mereka nombor 1 adalah China. Nombor 2 adalah Korea, nombor 3 adalah Jepun, ataupun terbalik lebih kurang macam tu. Bukan lagi bergantung kepada Eropah, bukan lagi bergantung kepada Amerika, tidak lagi. Setidaknya begitu. Tuan-tuan pergi ke Mekah, naik speed train. Mekah, Madinah, Hadubun, Haramain. Train tu bukan Amerika buat, bukan Britain buat, bukan Perancis buat. Tuan-tuan tahulah negara mana tolong buat. Tu ceritanya. Setidaknya untuk ekonomi, mereka dah mula ada independent. Tidak lagi depend to the Western power. Dah mula ada kebebasan. Sebab itulah mereka dah ada sedikit keberanian. Akan tiba masanya mereka akan bebas penuhnya insya-Allah. Mereka akan bebas penuhnya insya-Allah. Tu optimis. Kita duk maki Arab saja tak guna. Kita tak kira 48, kita tak buat apa, Arab dah mati puluh ribu dah pertahankan Palestin.
Iran dah mati 1,000 orang lebih dah tahun ini, ya, untuk bebaskan Palestin. Yang kita dah kata mereka sesat. Hak sesat tu lah. Hak sesat tu korbankan nyawa dia. Hak tak sesat ni salam cium tangan Donald Trump. Salam. Betul tak? Hak sesat tu hak korbankan nyawa. Hak tak sesat dok salam. Tuan-tuan faham kan? Faham tak? Tuan-tuan faham kan? Siapa hak tengok ucapan kawan tu baru ni, macam tu lah. Tak ada siapa kacau dia, tak ada siapa desak dia, duk salam situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah.